apa Bina Kerjaya je kan. Lepas tu nanti the right one will come lah. Okay, Syorang lah. Syorang. Korang cepat. Tinggal lagi berapa? 9. Kita soal 9 korang 9. Korang memang terbaik. Rezeki Patamin. Alhamdulillah, terima kasih. Patamin dia suka belanja saya. Sebab tu dia murah rezeki. Ini pun saya nak belanja juga. Diorang saya nak belanja ni. 7 hari korang. Saya berperasan yang awak ni bangun duduk kiri kanan apa? Saya tak salah duduk. Dah habis? Habis dah? Serius? Habis dah? Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah. Tahniah. Thank you korang. Terima kasih banyak Kak Long. Kita terbangkan Kak Long ni jauh ni tadi kan. Kak Long datang jauh. Jauh betul. Jauh betul Kak Long datang. Terima kasih Kak Long kerana sudi. Sama. Kerana sudi bantu saya untuk menjual langit kuning macam habis Kak Long. Ya ke? Rezeki awak. Alhamdulillah. Dalam satu sesi live yang penuh gelak tawa, soalan panas tentang bila Fatah Amin nak berkahwin tiba-tiba muncul. Yang kelakarnya bukan Fatah yang jawab tetapi Amira Uthman yang spontan bagi jawapan. Reaksi bersahaja Amira buatkan suasana bertambah kecoh dan netizen terus banjirkan komen dengan emoji ketawa. Bina Kerjaya je kan. Lepas tu nanti the right one will come lah. Okay, Syorang lah. Syorang. Korang cepat. Tinggal lagi berapa? 9. Kita soal 9 korang 9 lagi. Lepas tu sold out. Suka bos sold out. Siapa bos tak suka sold out? Betul juga. Korang memang murah terbaik. Rezeki Patamin. Alhamdulillah, terima kasih. Patamin dia suka belanja saya. Sebab tu dia murah rezeki. Ini pun saya nak belanja juga. Diorang saya nak belanja ni. Saya nak beli. Siapa yang beli malam ni, kita akan pilih kan 100 orang. Mungkin saya akan naikkan ke tengok berapa ramai. Saya boleh print tiket ni. Kita akan bagi untuk kita belanja ni lah. Kita belanja tiket wayang. Dan nanti korang boleh collect juga poster. Yes. Okey tak korang? Okey tak? Nanti Harga jadi 69 balik. Harga jadi 69 balik. Sekejap kita adjust balik. Untuk live memang kita akan bagi murah daripada harga biasa. Okey, sekejap ya kita adjust. Ke dah habis lah? 8. Tinggal 8 korang. Masya Allah, murah rezeki korang. Tinggal 8. Kita musuh kena tunjuk. Tinggal 8 korang. Berapa ml? 500 ml. 49 je hari ni. Agak asal 69 je. Kalau sold out kan. Ya Robby. Dah salah. Dah 49. Okey, check balik harga 49. Dah 49 balik guys. Tinggal berapa tadi? Patah tu ke hulu ke hilir. 7 hari korang. Saya berperasan yang awak ni bangun duduk kiri kanan apa? Saya tak salah duduk. Dah habis? Habis dah? Serius? Habis dah? Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah. Tahniah. Thank you korang. Korang so baik. Terima kasih. Alhamdulillah korang. Ya Allah, saya murah. Saya doakan korang semua murah rezeki juga. Terima kasih. Thank you. Sold out hebat lah kata Amin. Alhamdulillah. Allah bagi rezeki, Allah maha hebat. Alhamdulillah, terima kasih korang. Terima kasih. Saya doakan korang pun dapat manfaat juga produk ni. Saya jual produk ni, produk bermanfaat untuk korang. Kan, maksudnya korang boleh guna untuk manfaat untuk diri korang juga. Daripada masa sama, saya dapat share rezeki juga untuk bagi manis-manis ni dekat korang. Dan kalau manis-manis tu apa? Manis. Dah off beg kuning tak? Dah off tak beg kuning? Dah off lah kot sebab dah habis kan? Manis-manis ni lah. Maksudnya saya boleh share rezeki untuk tengok sama-sama tengok wayang korang nanti. Setiap kulit wayang ni kan. So itulah tujuan dia. Terima kasih Kak Ana. Thank you Abejo. Terima kasih Kak Long. Terima kasih banyak Kak Long. Kita terbangkan Kak Long ni jauh ni tadi kan. Kak Long datang jauh. Jauh betul. Jauh betul Kak Long datang. Terima kasih Kak Long kerana sudi. Sama. Allah.
kena sudi bantu saya untuk menjual lagat kuning macam habis dong. Ya ke? Saya Rezeki awak. Alhamdulillah. Nanti saya nak invoice tu kan. Ish. Ada pula invoice. Yalah, kita bekerja. Saya pun nanti nak gunakan kita awak kan juga. teman sekerja. Lepas tu apa nak gunakan saya untuk? Untuk produk saya pula. Yes, betul. So korang jangan lupa support produk Kak Long nanti. Orang ramai yang tanya kan bila Kak Long nak keluarkan produk sendiri. So nantikan. InsyaAllah doakan Kak Long akan buat produk sendiri. Produk apa nantikan. Nanti Kak Long, nanti saya akan bantu Kak Long lah, jangan risau. Saya akan bantu Kak Long. Okay, kita lock. Kita buat video campaign. Ramai ni 17.1 saksi Abang Long nak tolong saya jual produk. Okay, insyaAllah saya akan sebut. Kak Long banyak tolong saya. So saya akan tolong Kak Long juga untuk kita shoot video campaign tu cantik-cantik, cun-cun. Jangan risau, saya akan saya direct pun tak apalah. Kita buat betul-betul, bagi cun cantik. Lepas tu baru kita release produk tu. Okay. Kan? Ons. Terbaik. Okay, korang bila dah release produk tu nanti korang jangan lupa support. Pandai-pandai je korang ni. Dia aneh lah. Dia cakap apa? Itulah. Tak boleh baca komen. Oh, tak nampak Saya gabut. Oh, Okay. dia tak nampak. Fatah tak nampak komen. Tak nampak komen. Kecil. Saya je yang baca komen ni. Okay. Korang jangan komen yang aneh-aneh. Aduh, lawak lah korang ni. Okay. Terima kasih korang. Dia kata Fatah diam. Kak Long nak nyanyi. Saya tak cakap Ustaz nak nyanyi. Dia cakap Fatah diam, Kak Long nak nyanyi. Tak baik. Okay, 5 minit silakan. Jangan. Saya tak ada plan pun nak nyanyi. Apa kata kita suruh Fatah yang nyanyi? Janganlah, saya ni bukan penyanyi sebenar. Awak penyanyi sebenar. Awak penyanyi sebenar. Saya bukan penyanyi sebenar. Kenapa awak bangun duduk? Awak alright tak alright? Sebab tak alright. Gila orang ni. Janganlah lari. Dia orang nak minta awak nyanyi. Okay. Dia orang nak awak nyanyi. Janganlah lari. Lari pula Long. Ingat Long, nyanyi lagu yang terbaru tu. Lagu apa? Lagu Cinta Tak Akhir. Abang Long gugup. Abang Long gugup ke? Tak ambil dia gugup. Tu nyanyi lagu yang terbaru tu. Terbaru? Cinta Tak Akhir. Cinta Tak Akhir. Lirik dia. Okay, bernyanyi sikit lah. Sekejap. Yang seingat saya Yang tak ada lirik apa masalah. saya record lagu tu last year korang. So ada yang saya tak ingat dah. Saya try. Okay. Genggam erat tanganku dan jangan coba engkau lepaskan. Itu dia. Itu dia. Sikit sangat tu. Sikit sangat. Sangat. 4 verse. Tadi baru 2 verse. 2 line, sorry. Kau berpanjang dengan 2 line. Abang Long baru nak feeling. Sekejap. Okay. Ni Sabar. hafal tak? Nak saya buka ni lirik ke? Kau buat apa? Nyanyi sama-sama lah. Phone saya kat sini lah. Oh, okay. Okay, sebelum kita Dah end live sempat ni, ni. kita belanja. Korang marah ke? Kak Jangan Long nak marah. belanja. Jangan marah. Jangan marah-marah. Okay, cepat. Duduk. Okay. Baru nak feeling Kak Long. Korang sebenarnya saya record lagu tu last year. So anik-anik usik patah lagi Kak Long. Menarik juga tu. Diorang suruh saya usik patah. Boleh tak patah? Sip. Pejamkan mata, bayangkan muka. Oh, pejamkan mata dan bayangkan muka Walid. Macam Okay, tu kan? cepat. Aneh-aneh naik. Sikit benar. Okey lah. Okay. Muka saya ni. Itulah, terima kasih bagi Ki. Dialog ni bayangkan muka Walid ke bayangkan muka Hambali? Pegang muka balik. Oh.
Patah mana ni? Dia tengah cari lirik. 3, 4. Saya tak tahu lagu tu. Kau tak tahu ke? Thank you. Lupa lirik. Tak ada Tak ada. Sekejap korang. Tutup beg kuning. Dah tutup kan? Belum tutup kan? Dah tutup dah. Sekejap, saya check lirik saya. Kita nak Fatah nyanyi. Nyanyi lagu apa? Saya tak pandai nyanyi. Korang nak lagu apa? Fatah tanya. Ramai 17 Tak ada pun lirik dia saya. Ni surat terakhir. Betul kan tajuk cerita terakhir tu? Sekejap. Tak ada kan lirik dia dekat. Oh, tahu ada. Saya cuba. Genggam erat tanganku dan jangan coba engkau lepaskan. Tetaplah kau di situ bersama cinta dan harapan, bersemi dua jiwa yang takkan pernah terpisah. Karena kaulah cinta terakhirku. Ramai lagu tanpa muzik pun besar. Suara tanpa muzik pun besar. Adalah sebab milik dia ada bergema. Oh, dia macam dalam studio recording kan? Baik Kak Long. Terbaik. Ramai yang tepuk, ramai kita ramai kat sini. Betul, ramai tadi tepuk. Terbaik Kak Long. So nak sambung tak? Oh, nak sambung? Boleh je. Tak apalah. Saya sihat. Okay korang, terima kasih banyak yang join live. Okay. Terima kasih korang. Terima kasih banyak korang. Join Saya lagi. minta maaf kita nak end live dah ni. Okay. Kau kesian tim saya semua nak balik dah. Kak Long nak balik dah. Okay. Lewat dah. Kan. Tak baik kan dia lewat live ni kan. Sekarang ada orang tanya, apa tanya nanti. Selalu awak live lewat. Apa dia? Saya live saya tak apa tu. Awak tu nanti kan. Tak apa. Apa dia? Cakap kena habis. Tak. Kan cakap Ni kena habis tim kan? saya ni kan ada yang ramai perempuan apa semua. Mereka semua nak balik ke sian diorang tu. Kan nanti kan family tanya, suami tanya, apa mak ayah tanya. Okey, terima kasih banyak yang apa beli termos malam ni. Nanti jangan lupa saya cakap macam saya cakap tadi, bila dah dapat tu nanti, dapat benda ni nanti, jangan lupa ambil gambar. Saya ingat lagi sekali, ambil gambar dan PM saya dan kita akan beritahu detail kat mana movie dia up nanti. Okey. Okey. Balon nyanyi. Janganlah kurang, saya tak tahu, saya tak pernah nyanyi. Pandai. Terima kasih banyak yang join Saya live. Okey. bukti awak pandai nyanyi. Okay, terima kasih banyak korang. InsyaAllah doakan yang baik-baik. Jangan lupa support live kita. Saya tak pernah nyanyi. Awak pandai nyanyi lah. Okay. Saya Syarat sedap. Cepat nyanyi. Okay, terima kasih orang beli banyak. tamu sampai habis tak nak nyanyi, tak baik. Okay, terima kasih banyak. Dan kot. Apa tu? 2, 3, 4. Terima kasih banyak korang. Okay, InsyaAllah ada rezeki nanti kita live lagi Terima kasih semua yang join live daripada mula sampai habis. Okay, dah lah nyanyi korang suara saya tak sedap lah. Tak payah suara nyanyi. Okay, terima kasih banyak. Cukup kalau nyanyi tadi. Okay, bye korang. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, jumpa lagi insyaAllah. Sorry lah kena end live lah. Kesian tim saya ni ramai yang ada perempuan
ramai yang anak dah tanya kat mana, semua mak ayah tanya, suami tanya kan, kesian dia orang. Selagi saya tak end live ni, dia orang kena stay kesian dia orang. Dia orang tak kisah. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye bye. Selamat malam. Jangan lupa like dan subscribe untuk dapatkan lebih info-info menarik dari Kopi Panas.